Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nama saya ialah Irmuhizam bin Ibrahim. Saya dilahirkan pada 6 April 1976. Saya berasal daripada negeri Selangor, Kuala Selangor. Saya akan bertanding untuk kerusi P096 Parlimen Kuala Selangor. Dari segi kedudukan keluarga saya merupakan anak sulung dari 5 orang adik-beradik. Isu-isu utama di kawasan ini ialah infrastruktur. Keduanya ialah isu kaitan-kaitan kebajikan, dan yang ketiga ialah dari segi elemen pembangunan dan juga tahap sosioekonomi. Parlimen Kuala Selangor telah dikuasai oleh Parti Pembangkang sejak 2008, dan sesungguhnya apabila melihat perkara ini, rakyat sudah mula kembali untuk menyokong Barisan Nasional, dan isu-isu yang mereka bangkitkan kepada saya ialah pertamanya isu pengangguran, kerana di sini peluang-peluang pekerjaan amat kurang sekali. Isu perumahan mampu milik, kerana rata-rata anak-anak muda di sini terpaksa berhijrah disebabkan ketidakmampuan untuk memiliki rumah. Dari segi pelibatan saya dengan politik, saya fikir ini merupakan pelibatan yang pertama secara serius apabila diangkat sebagai calon. Kerana apa? Saya merupakan mantan pimpinan mahasiswa di universiti, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Di samping itu juga menjadi kepimpinan belia naib Presiden Majlis Belia Malaysia, Presiden Majlis Belia Selangor, dan ini merupakan pelibatan yang penuh dalam NGO terlebih dahulu. Mengenai individu yang menjadi sumber inspirasi saya ialah, pertamanya ialah yang amat berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Razak, kerana saya melihat program transformasi beliau, iaitu ETP, Economic Transition Program, GTP, dan juga yang terbaru ialah program transformasi sosial, telah menaikkan lagi imej negara. Saya menyeru dan merayu kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya pengundi-pengundi di Parlimen Kuala Selangor, agar dapat memberikan sokongan dan juga kekuatan bagi saya, dan seterusnya menterjemahkan sokongan tersebut kepada Perdana Menteri Malaysia dan pasukan transformasi ini dengan di atas kertas undi. Saya mohon gunakan peluang ini sebaik mungkin, kerana peluang ini datang sekali saja dalam 5 tahun, dan ini penting untuk kelangsungan masa depan Malaysia, masa depan anak-anak muda, dan yang paling penting sekali ialah kelangsungan kedaulatan Malaysia, supaya kita akan menjadi sebuah negara yang progresif, aman, sejahtera dan stabil.